Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, hari ini memang cukup bersemangat untuk buat kerja di luar. Sebab saya ada list kerja yang saya nak buat. Okey. Setakat ni ada 14 list yang saya dah listkan. Ada 14 kerja lah yang saya dah list down. Lepas tu dia tak adalah saya nak kena completekan semua kerja ni petang ni. Tapi saya listkan kerja-kerja ni adalah kerja yang saya nak completekan secepat mungkin. Kalau boleh dalam minggu ni. And sambil bercakap ni pun saya ada teringat lagi satu list. List yang ke-15 iaitu buka balik besi-besi, segala besi apa untuk reban ayam sementara hari tu. Ada saya buatkan reban ayam sementara untuk ayam kampung yang saya tangkap tu kan. So saya nak clearkan tempat tu. Okey. Tu nanti kan kejap lagi saya tambahkan list tu. Nombor 15 Okey. Antaranya adalah first is buat video lah. Buat video. And then kedua, menyapu bawah pokok kuini. Nombor 3, alihkan dan habiskan pokok kailan. Pokok kailan. Okey. Nombor 4, baja pokok ros dan dahlia. Nombor 5, sembur semua pokok dengan semburan. Nombor 6, alihkan semua pokok timun jepun. Nombor 7, semai hati-hati. Nombor 8, semai biji benih hati-hati. Nombor 9, semai ubi dahlia. Nombor 10, tanam hati-hati kat bawah RPH2. Nombor 11, biarkan pokok-pokok RJ. Nombor 12, bentang wheat mat dekat RPH2. Dekat depan RPH2. Nombor 13, setting rak baru di RPH2. 14, tambah lagi induk hati-hati. Nombor 15, buka reban ayam sementara tu. Okey. So list ni. Okey. Nak cerita kenapa saya buat list ni. Okey, saya memang biasa buat list. Sebab saya ni memang, kalau siapa yang kenal saya adalah jenis yang tak boleh duduk diam. Tapi lately certain few things lah, especially sad and hard things yang berlaku dalam hidup, and saya tak perasan saya being succumbed into that negativity. Bila ada sad things, benda yang tak best kan, kita kalau tak jaga diri kita akan mudah ditarik oleh negativity. So saya macam jadi tak bermaya, and then saya ikut follow the flow kan, and then saya rasa macam apa-apa yang aku buat ni semua tak jadi. Macam kenapa aku buat ni, kenapa aku buat tu, kenapa aku menyusahkan diri aku nak berpanas-panas, kenapa aku nak kena banyakkan pokok lagi, kenapa aku nak ni. Semua benda tu dia ada negative thoughts sebab tu. So sampai tengah hari tadi, saya macam terfikir, tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. Saya tak boleh biarkan diri saya tenggelam dengan negativity ni. So apa yang saya buat adalah saya naikkan semangat, bakar semangat, dan buat list ni. Sebab apa? Okey, salah satunya adalah mak saya hari Selasa hari tu dia jatuh masa dia menyapu. Dah habis menyapu, dia nak pusing nak masuk ke dalam rumah, and then dia tersadung kakinya. Jadi bila dia jatuh tu terhentak, and then tulang pelvic dia patah. Tulang pelvicnya patah, so dia kena rest selama 2 bulan. And then itulah dia salah satu benda yang macam, itulah biasalah bila orang tua kan, bila dia sakit dia akan negatif. Banyak benda dia whining lah, whining about life apa semua kan. So alhamdulillah, bila kita tak jaga kita punya kita punya diri, kita senang untuk menyerap negativity tu. Okay, so bila kita yang menjaga orang sakit ni, kita kena lagi kuat kita punya positivity, supaya positivity kita boleh berlawan dengan negativity orang yang sakit, dan positivity kita boleh diserap oleh orang yang sakit tu. Barulah orang yang sakit tu akan cepat naik semangat, dan dia akan ada semangat yang tinggi untuk cepat pulih. So macam tu lah. Okay, itu antaranya lah. Okay, so that's why lah saya bagi tahu diri saya, no, kau kena lawan, kau kena kuat, and kau kena energetic. Petang ni baru saya dapat keluar untuk buat kerja. That's why lah saya sebelum keluar tadi, sebelum solat asar tadi, saya
saya rasa macam tak sabar gila nak keluar and then nak buat kerja. So apa kerja saya nak buat, saya tak tahu mana satu yang saya nak buat hari ni. Mungkin saya akan main buat je daripada dalam senarai ni. Nanti dekat end of this video saya akan wrap up balik dan tunjuk apa kerja yang saya buat. Okey, jom. Okay, Alhamdulillah dah siap kerja untuk petang ni. Okay, dapatlah beberapa yang list tu saya boleh take malam ni. Okay, mungkin malam ni saya nak sambung juga, insyaAllah, sebab husband dah dekat rumah malam ni. And then boleh saya boleh buat kerja kat luar, sebab kat luar ada lampu husband pasangkan. Dia kena paksa, jadi dia kena pasangkan. Okay, jom kita tengok apa kerja-kerja yang saya dah completekan petang ni. Okay, jom. Okay, first thing first, pokok kailan ni. Alright, satu tray pokok kailan tu dah di transplant ke dalam respect ini. Okay, mula-mula memang saya kata kat dalam video yang sebelum ni, masa saya semai kailan ni dekat dalam seed tray tu kan saya cakap saya nak susun dalam pasu, susun lah jadi macam landscape kan. Tapi end upnya petang semalam saya kemaskanlah respect ni. Saya ingatkan pokok keladi ni banyak. Ni keladi ni sweet Japanese Japanese sweet potato. Saya ingatkan banyak pokok keladinya, rupanya banyaknya rumput tu, rumput lalang. Jadi bila respect cabut, kosong banyak. Why not kan, dia pun dah ada tanah kat dalam ni. So saya just tambahkan, spreadkan baja teh ayam bakar. Lepas tu saya terus transplant. So tadi saya start kan macam dah ada separuh kan, sampai kat sini rasanya. Mungkin kat sini. So saya completekan. So dia sampai kat sini semalam sebab masa saya tengah buat waktu-waktu macam ni lah, tiba-tiba monyet datang. Ya Allah, monyet banyak gila. Sebab diorang duk menggilakan pokok quinine ni. Ada banyak quinine. Ada banyak quinine.
Jadi dia orang duk gila kan yang itu. So itu yang saya terpaksa berhenti separuh jalan. Okay, so ini projek yang seterusnya kita simpan hari lain. Walaupun dalam hati menjerit-jerit kata nak completekan semuanya sekali hari ni. Okay, tak apa, kita simpan. Kita buat sikit-sikit. And then ini antara pokok ros yang saya cabut rumput dalam tanahnya, and then saya gemburkan tanah, and then saya letak baju ti ayam, baju organik, and then saya siram dengan air baju kimia lah, air baju kimia. And then lepas tu saya trim diorang mana dahan-dahan yang mati, yang tak cantik, berpenyakit, saya buang. Okay, lepas tu saya letakkan kat sini. Ada yang saya letakkan dekat sini, ada saya letakkan dekat sana. Ada lagi 4 pasu ros kat situ, and ada sekumpulan lagi kat sini. Lepas tu yang situ pun yang dah settle. Sebenarnya yang ini, yang kat situ tu saya nak masukkan dalam pasu hitam, sebab pasu hitam ada banyak kosong, pokok yang mati. Jadi saya nak transfer ke dalam pasu besar. Okay. Lepas tu kat sini ada 2 pasu ni yang saya tak letakkan lagi baja dan siram air baja, tapi saya dah siap trim dia. Lepas tu saya tak gembur lagi tanah dia. Okay, kita akan sambung esok. Right, saya rasa satu rak bertingkat 3 tu saya nak alihkan, nak letak dekat bahagian sini ke. Sebab bahagian sini dia akan cepat dapat cahaya matahari pagi. Lepas tu pokok mengkudu ni saya nak buang, nak buang lagi. Pokok mengkudu ni dia cepat merimbun, tapi dia jadi spot yang sangat disukai oleh kucing-kucing kat sini. Bila panas terik, diorang kalau tak jumpa kat mana kan, diorang dekat bawah ni. Okay, so ni sini, ini pokok ros Santa Fe. Ini tak tahu, ni rasanya Boscobel kot. Yang ini Santa Fe ni saya kenal sebab dia warna kuning diraja. Okay, banyak tag pokok ros yang dah hilang. Dia punya tulisan dah pudar, dah tagnya tercabut, putus. Okay, lepas tu dekat sini saya bersihkan tadi. This is the most satisfying place yang saya bersihkan untuk hari ni lah. Saya tolakkan tanah-tanahku ke arah sana, sebab sana tu memang tanah kan. Jadi kita tolakkan aja dia dekat sini. Right, kesian pokok belimbing siang pokok ni smuggled dengan pokok air mata pengantin. Nanti nak kena trim kan dah. Lepas tu ini pokok bunga laki pukul bini. Teruk sangat dia diserang ni. Dia menyelamatkan pokok-pokok yang lain daripada terkena serangan bena putih itu. Tengoklah, saya fikirkan dulu sama ada nak buang pokok ni, tapi nanti bena-bena putih tu akan lari pula ke pokok-pokok yang lain kan, especially pokok-pokok yang kita nak lah. Tengoklah dulu macam mana saya fikir. Okay, so kat sini ada pokok hati-hati pun nak kena masuki. Ini bahagian ini saya nak settlekan besok juga. Berapa kali susun lah kat sini. Berapa kali tu juga susun, tak lama lepas tu kena langgung kucing lah, kena langgung ayam lah. Memang begitulah kehidupan di sini. Ramai tau orang yang datang kan. Ramai orang yang datang kat tempat saya ni. Dia orang kata, ya Allah, susunlah ni, ni kenapa tak susun begini begitu. Lepas tu kalau saya rajin saya akan explain, kalau tak rajin saya malas nak explain. Sebabnya itulahnya kat sini banyak sangat musuh. Penat kita kemas. Yang kerja kita, yang kita buat sepah sendiri tu dah memang satu hal lah. Yang menatang sepah kan tu pun satu hal. Nak tak terkejar sebenarnya.
Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan tambah tim kat belakang ni, memang full time ke ataupun pagi orang lain, petang orang lain. Sebab saya memang nak fully utilisekan tanah ni, nak penuhkan dengan pokok-pokok sayur yang untuk dimakan dan untuk disedekahkan, yang tanam secara organik. Lepas tu saya nak penuhkan juga dengan pokok-pokok yang saya boleh jual, sebab pokok yang saya jual tu nanti duit tu akan saya dapat untuk bayarkan gaji-gaji pekerja. Lepas tu untuk membangunkan, membeli fasiliti-fasiliti untuk membangunkan tempat kat sini. Macam itulah. So kalau ikutkan hati, saya nak macam secepat mungkin, sekelip mata okey, dah jadi, dah transform dah tanah ni macam apa yang saya fikirkan. Tapi banyak kekangan, banyak kekangan. So itu sajalah daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Harap dapat memberi semangat, dapat memberi sedikit ilmu kepada anda semua. Okey, keluar untuk start tanam pokok, pokok sayur ke, pokok yang kita makan, and then pokok untuk menceriakan tempat kita. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton, and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.